kemuliaan di syurga. Kat dunia kalau kita baca, saya buat ni. Bila rasa susah hati, dan kita ni banyak benda dipikir, kita susah hati kan. Lagi macam ni, bakal kawan kita banjir. Saya risau. Telefon adik saya kat Terengganu, macam mana Man kat rumahnya? Alhamdulillah rumah kami okey. Tapi tempat kawasan jauh pada rumah dia, tak boleh keluar rumah, anak tak dapat pergi sekolah, banjir. Saya akan tanya keluarga saya dulu, anak-anak, macam mana Alung, Angah, adik pergi kerja macam mana? Ada orang di rumah belum? Risau kan? Itu yang kita kata membaca Al-Quran tadi itu menenangkan. Daripada kita tak membaca, kita uzur, zikirlah, zikir penenang hati. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Orang yang berzikir mengingat Allah, hatinya tenang. Apa saya buat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lemah, lesu, letih, rasa takut, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Macam tu je. Sebab nak baca Quran lagi tak khusyuk dia tengah sedih. Sampai rumah anak ni kita pun sampai. Daripada puncak alam nak pergi Kuala Lumpur kerja 3 jam. Bayangkan, setiap hari 40 minit, hari yang semalam pagi 3 jam. Balik dia tunggu lepas isyak baru balik. Dia kata tempat parking dah nak. Alhamdulillah tempat parking kat Ubin itu pada kedai kelas tinggi lah. Dua-dua anak yang lain lepas pukul 8 dah sampai rumah. Yang dia tu saya risau. Bila risau tu saya zikir lah. Zikir penenang hati. Alhamdulillah ya. Jadi Al-Quran menjadi pembela, kemudian memperoleh keamanan di dunia, maknanya hati kita tenang. Ambil kuduk baca Al-Quran. Dan kemuliaan di syurga. Di syurga orang-orang baca Quran tadi itu bersama-sama lah dengan bidadari. Ke-8, membaca sebelum tidur dapat kawal malaikat. Apa yang malaikat tunggu kita baca sebelum tidur? Al-Mulk. Pagi ni baru nak tanya kan. Selalu Ustazah cakap dia tak ingat. Dia cakap ni tahun lepas tau. Tahun lepas. Malaikat kalau seseorang nak tidur, dia baca Fatihah 3 kul. Jangan nak ambil senang. Al-Fatihah. Kul. Oh, 3 kul surah apa? Dapat tak malaikat? Dapat. Ditendangnya dia. 30 surah Al-Ikhlas, surah An-Nas. Kita baca Fatihah, kita baca Al-Quran 3 kul tu. Tapi saya selalu ambil Allah 3 kali. Betul. Mengikut apa yang Nabi pesan kepada anak dia saya dan Nina Fatimah, hantamkan Al-Quran tiap-tiap malam. Jadi maknanya macam mana nak hantam 30 juzuk tiap-tiap malam? Bacalah 3 kali Allah. Seolah-olah kamu menghantamkan Quran 30 juzuk. Senang tak Allah 3 kali? Susah. Kenapa susah? Qul huwallahu ahad. Kena betulkan makraj. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada macam-macam tu. Kalau dapat macam-macam 3 kali baca betul-betul, barulah dapat ganjaran yang dikatakan seolah-olah menghantamkan Al-Quran 30 juzuk. Kalau baca macam berat tadi kan, memang tak dapat apa. Ya. Jadi bila kita baca Al-Quran sebelum tidur, kemudian ditambah dengan ayatul kursi. Ayatul kursi itulah malaikat kawal kita. Ya. Kemudian kalau berwuduk pula sebelum tidur, berwuduk sebelum tidur, kita pusing kanan dapat pahala, pusing kiri dapat pahala. Macam mana nak jaga wuduk Ustazah? Sebelah kita bukannya kayu, sebelah kita tu air biru. Jadi mengapa kan macam mana? Pasal wuduk kan? Sebelum tidur dia kata. Nampak tak? Maknanya kita usaha ambil wuduk sebelum. Kena faham cerita. Jangan nak cepat je nak ingat kepala otak kuning. Kuning dah banyak. Baik, ke-9, membaca Al-Quran dimasukkan ke dalam golongan siddiqin. Apa maksud siddiqin? As-siddiq mana? As-siddiq apa?
yang berkata benar. Siddiqin orang-orang yang berkata benar. Jadi orang yang baca Quran ni golongan orang-orang yang berkata benar. As-siddiqin, as-syuhada dan as-solihin. Syuhada tu apa? Orang yang selalu memberi petunjuk kepada orang lain dan dia sendiri pun hidup jalan. Solihin, orang-orang golongan orang-orang soleh. Itulah kelebihan orang-orang yang baca Quran, dapat dikumpulkan dalam golongan siddiqin, syuhada dan solihin. Ya. Pasal ni, pasal saya cerita ni pasal nak baca Quran Ramadan. Tak payah Ramadan, hari-hari punya pun sama dia punya pahala, ya. Ke-10, membaca Al-Quran secara kumpulan. Nampak tak? Kumpulan. Ini yang dikata masuk tadarus tadi tu. Akan diampunkan dosa mereka dengan syarat. Syarat ini. Satu orang baca, yang 9 orang main telefon. Jawab WhatsApp. Ya, siapa? Jawab kat telefon tu. Ini tengah baca kumpulan. Ingat tu. Yang tadarus ni. Off telefon. Jangan jawab telefon, jangan main telefon semasa dalam kumpulan. Tadarus artinya pandang, semak, baca, dengar. Nampak tak? Yang membaca kita semak, dengar. Yang main telefon tadi tu dia dapat semak tak? Tak dapat. Kena pula dia baca, terus dia lawak. Orang lain tengah baca Quran. Apa jadi? Satu kumpulan dapat dosa. Kan? Ketua tiap kumpulan kena tegas, kena strict bagi dahulu ni. Tolong dia telefon offkan macam kita. Nak solat berjemaah, telefon tak boleh bunyi. Ya. Kemudian diampunkan dosa mereka. Nampak? Seluruh kumpulan tu dapat keampunan dosa. Itulah yang kita nak cari ni. Perempuan rajin tadarus. Tengok-tengok masjid dan kumpulan perempuan lah yang banyak dapat hadiah. Kumpulan lelaki 3 guru, perempuan 10 guru. Sebab perempuan ni rajin mencari peluang pahala dengan ibadah. Tapi pahala tu takut-takut perempuan dapat nombor 9. Kemudian satu grup terdapat keampunannya. Kalau seorang buat salah, semua salah. Kalau seorang tu baca salah, inna a'atayna kal kautsar, dia kan, ketua pun diam. Sebab ketua dengan jawab telefon. Tak betul dengan bacaan. Tak boleh sayang. Satu kumpulan tu, ingat tu. Jadi orang yang nak masuk tadarus ni hatinya kena cekal tambah dan ikhlas. Ya. Kemudian yang ke-11, mendapat cahaya di bumi dan menjadi sebutan oleh malaikat di langit. Ya Allah, kita baca kat sini, kita baca kat atas muka bumi, rahmat Allah sampai. Tapi malaikat memancarkan cahaya. Malaikat kan dibuat daripada cahaya, dicipta oleh Allah daripada cahaya, ya. Menjadi sebutan, ya, di bumi menjadi sebutan oleh malaikat di langit. Ya, malaikat kat langit tu dengar kita baca. Nampak tak? Kita baca kat bumi je ni, malaikat tu dengar kita baca. Kita baca tu malaikat kan sampaikan kepada Allah, ya. Itu saya kata tutup telefon supaya orang tak kontak kita. Kalau terbuka memang tengok ada urgent ke tak urgent, tak nak cakap. Kalau boleh lah, ya, nak kena kental jiwa, raga, ikhlas. Jadi maknanya semua grup tu kena berhenti bagi ini. Bagi yang dua dia jawab. Itulah pasal apa bila kita mengaji, bunyi telefon ni, saya minta maaf, urgent ke kadang ganggu. Kita tak boleh ganggu kumpulan ni kan. Kita nak pelihara kumpulan tadarus tadi tu, semua dapat pahala dan semua diampunkan dosa. Nak dapat itu susah tu, kan. Kemudian yang ke-13, membaca secara tadarus bergilir-gilir mendapat ketenangan, rahmat, dikelilingi oleh malaikat. Itulah dia. Bertadarus tadi tu jangan tinggal. Kalau kita tinggal tadarus, malaikat tepikan kita. Kita nak naungan malaikat, ya. Kalau dah tengah baca ni,
bom meletup-letup. Kita dalam kumpulan, insya-Allah selamat. Selamat dalam kumpulan. Pernah terjadi, ya, orang sedang baca Quran dalam masjid, gempa bumi, yang baca Quran tadi tu, yang kumpulan tu selamat. Sebab dilindungi oleh malaikat. Itu kita tak tu ya. Pertama, kumpulan tadi tu tenang. Itulah kalau tak tenang tu yang datang. Tapi kalau datang tu hati nak kental lah, nak dapat semua-semua ni daripada Allah. Itu pasalnya dah dapat ketenangan dengan diganggu dengan telefon. Ya, dengan kawan-kawan bisik-bisik, sempat bisik-bisik lagi tu. Datang masuk pintu dari tu dia tak selamat, dia terus nostalgia cerita semalam. Bawa masuk ke masjid. Jadi bila cerita semalam masuk ke masjid, dia tengah baca Quran tadi, ingat? Tak pula duduk sebelah dia. Sambung cerita episod kedua habis. Allahu Akbar. Ya, ke-14 membaca, pembaca yang mahir dan baik bacaannya, eloklah dia cuba menjadi imam solat. Jadi imam nak kriteria menjadi imamnya, kriteria menjadi imamnya, nombor 1 kena baca Quran dengan betul. Dia tak payah masuk universiti pun, tak payah dia degree pun, Quran dia betul. Bila ada 2-3 imam semua pandai baca Quran, cari yang boleh menghafal hadis. Semua pandai hadis, cari imam yang lebih tua di antara 3. Semua sama tua. Cari imam yang dulu pindah kat sini. Nampak tak? Kriteria cari imam ni bukan senang-senang cari imam. Cep-cep je. Kita pilih ini. Kadang dia tak puasa pun main peranan untuk faham. Dia tak boleh main petik-petik je. Orang ni lah jadi imam, orang tak boleh. Dia kena panggil, pergi temu duka. Ya, temu duka membaca Al-Quran, menghafal hadis. Tapi baca dia pun yang menyimak itu pun kena dengar hukum tajwidnya dan soal balik. Saya menjadi guru tajwid pun saya kena soal. 4 hari 4 malam khusus hari ke-4 tu nak menerima sijil, kena baca seorang-seorang. Ada dia tak nak baca, takut kan. Yang menyimak itu pensyarah Universiti Islam Bani, mata keguruan Ustaz Saleh. Bila dibaca ada seorang, saya tahu tu 2-3 orang tak nak baca, takut. Dia menipu. Dia menipu apa? Ustaz, saya tak boleh baca lah. Hari ke-4 dah ni, nampak hari ni. Ustaz kata tak apa, duduk sini. Dia tak tahu Ustaz punya terik. Duduk sini, Ustaz buka buku. Apa? Berzanji. Ingat main zanji ni. Baca penggal pertama senang. Al-Jannah tu. Al-Jannah tu an-na'im. Disuruh baca. Tak ada dengan potong markah. Jangan ingat Al-Jannah tu an-na'im Musa'adu liman yusalli wa yusallim. Ustaz bukan nak dengar lagu. Ustaz nak dengar tajwidnya. Al-Jannah tu an-na'im. Dia dengar air macam mana. Adu lima yusalli wa yusallim. Tak dengar suat dengan sin. Nampak tak? Tak boleh nak apa kata orang? Nak mengelak. Sebab nak dapat sijil, kena baca juga. Kita berzanji itu tulisan bumi ke tulisan Arab. Maka bunyi kena bunyi Arab lah. Nampak tak? Jadi di situlah dapat tahu ya. Setelah saya mengajar tahun 1996, 6 tahun belajar tajwid tu, daripada Ustaz Hasan Azhari, daripada radio, daripada TV, pergi temu-temu nak dapat sijil tajwid Quran tu. Jadi khusus dekat Ildas tempat maktab latihan perguruan Jais, hari yang ke-4 tes membaca. Saya salah bukan salah apa, saya baca tu pada Ustaz tak jelas. Siratal ladzina an'amta. Dia tak boleh nak anda. Tu saya salah. Kita nak cepat. Siratal ladzina an'amta. Tu kepala setan punya.
4 kali ulang pada saya lulus. Nampak tak? Lepas tu pergi pula kursus bacaan dengan Ustaz Zamri Mantap. Mana? Baca Quran ni Allah bukannya main-main. Nak dapat yang kata 400, 700 ganjaran pahala Ramadan. Inilah kita cari. Jangan hari ni kita boleh baca 1 jam 2 juzuk. 2 jam betul. 1 juzuk percaya. Kalau 1 jam 2 juzuk tak percaya. Kenapa tak percaya? Laju. Langgang dia punya tajwid. Habis. Qabalallahu minna wa minkum. Ya wa taqabbal karim alaihi pula tu. Mana? Laju baca Quran, ya Allah. Tak masuk huruf, tak masuk tajwidnya, markahnya kosong dengan bala didapat. Namun bila saya ya. Jadi sebutan tadi tu kenalah sebutan yang jelas, barulah dapat cahaya di bumi dan malaikat di langit mendengarnya ya. Baca, kalau kita baca pula dalam rumah akan memberi cahaya kepada rumah itu. Kalau rumah tak ada orang, salah seorang dalam rumah tu pembaca Al-Quran, hari-hari kena ada orang baca Quran, rumah itu seperti kuburan. Jadi rumah tak hidup dah. Macam kita dalam rumah tu, kita semua tu dalam kubur. Mesti kena ada orang yang hadir baca. Jadi dalam rumah tu kena ada orang baca. Ustazah nak tanya, kalau dia baca Quran, kalau dia baca Quran dengan tak ada bertalaki, dia punya tajwid dia tunggal-langgang, apa hukum dia bila baca keseorangan? Dia baca seorang Al-Quran tanpa bertalaki, apa hukum dia dengan tajwid dia yang tak betul tu? Baca Quran keseorangan. Baca seorang. Tak ada orang semak. Tak ada orang semak. Dia namanya tilawah, bukan terarus. Tilawah ya. Tapi dia punya jagalah huruf tajwid apa semua ni. Kalau dia tak ada al-murbat tu macam mana? Yang lain-lain tadi tu dapat. Kalau yang kumpulan tu jaga kumpulan. Tapi kalau kita seorang jaga kesalahan kita, jaga dia punya tajwid. Adakah dia berdosa? Kalau kita baca betul tak ada masalah. Kalau yang tak betul tu langkah. Cuma kita tak dapat pahala berjemaah tadarus yang dikatakan tadarus. Sebab Rasulullah SAW tiap tahun bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Kita seorang. Kenapa tak dapat nak pergi masjid? Baca seorang-seorang tapi jaga bacaannya, jaga tajwidnya. Ya, dan nama dia kata adalah orang baca Quran kat rumah. Bukan tak nak pergi, tapi banyak masalah. Jadi elok baca Quran di rumah, tapi jangan SS. Syok sendiri. Syok sendiri. Hari ke-15 khatam dah. Aku dah baca habis. Orang kat masjid ada juzuk berapa ya? Kita baru malam 15. Baru juzuk 12. Aku dah khatam. Nampak tak? SS lah. Syok sendiri. Jadikan dia orang yang berdiam. Takut itu je. Kalau kita rasa kita boleh baca betul-betul. Padahal saya cakap lah, hari Selasa kadang-kadang saya ada kelas Nurul Iman dengan Masjid Syakir Kubah Selasa. Hari Selasa juga lah kampung saya sahabat Quran. Dia tiap hari Selasa belajar Quran kat masjid. Ada sekali tu saya tak pergi lah kan. Tak ada mengajar sebab tempat tu tak dapat buat kelas hari tu. Pak Haji tanyalah, kan hari ni ada mengaji kat masjid. Ustaz biar ajar. Berilah Pak free hari ni tak pergi kuliah. Jadi pandai dia orang. Saya bukan takut. Dia nak tengok Pak Haji gelap ke tidak. Dia tak gelap. Dia marah. Action sangat ini. Saya bukan action, tapi saya memang pandai pada dia orang. Kan tak kamu. Sebab bila tadarus, kumpulan saya tu, kumpulan yang tak tahu membaca sangat. Yang tak dekat saya dulu. 10 orang satu grup, saya boleh 2 je boleh baca. Yang betul baca. Yang kurang saya nak tunggu. Yang 8 orang tu, lebih lagi. Ada ekor gajah angin dalam masjid tu belum
Faham maksud saya? Faham. Tapi oleh kerana saya khabar, dia orang pula suka. Kerana saya teguh untuk membina dan menambahkan pahala bukan nak cari dosa atau menyakiti sesiapa. Tak apa Ustazah, kami suka. Kami nak tengok Ustazah juga. Orang lain orang boleh buat apa? Dia salah-salah. Salah tu, balik tak boleh. Saya baca balik, saya begitu. Bila dia tak boleh baca, tak pandai sangat baca, kita nak bagi dia pahala juga. Nak bina semangat dia. Saya bagi dia baca setengah muka. Pada yang boleh baca tadi tu 2 muka. Sama dia pahala semua dapat. Betul. Sebab bila tak ada terus melihat, mendengar, membaca, 3-3 tu tiap seorang dapat. Jadi kalau dia tak boleh baca, aku nak bagi dia 2 muka surat. Kau nak balik pukul 12, kau nak balik pukul 2. Baru orang baca dapat 2 jam. Kan? Okey. Saya berhenti kan bila dia baca tak boleh dia. Taqabbalallahu minna wa minkum, saya sambung. Bila saya sebut dia tu, dia pun faham. Minna wa minkum taqabbalallahu. Pun pasalah ke orang lain. Macam tu je. Tapi saya kena tak libat macam dia dulu. Tak ada orang marah. Nampak tak? Dia apa-apa dia tu. Umumnya tak. Yang 10 orang tu, macam lepas raya ni, buka sekolah tajwid, kita dia 10 orang, nampak? Dia punya suka raya marah dia. Semangat. Dia marah tapi dia orang pandai. Dia pandai. Sebab raya tu, ya Allah, saya kata 3 tahun membaca pun tak ada seorang yang menyampaikan kat saya. Ketua kumpulan lain tu. Penat aku dah nak kumpulan. Okey. Di toko tak pernah botol besok baca salah dulu. Orang bilang kamu, ada yang kamu juga. Poning media macam tu. Saya tak nak beri-beri. Saya kata, siapa suka kena marah, masuklah saya punya. Berkebun dah masuk. Dia orang bukan nak cepat. Dia nak tahu ni hukum apa, ni hukum apa. Sebab saya kata, ini mak lazim. Mak lazim, dengar lazim aja berapa harkat. Dah pandai jawapan. Dengar mak lazim dia berapa harkat. Semua tak tahu. Nak murid saya yang begitu tu, lazim ada 4. 14 mak lazim ada 4. Sebut mak lazim 6 harkat. Sebab kan tu belajar dengan saya. Letih tau. Tapi alhamdulillah. Tak ada dah pensi kat saya pun. Malah hadiah dia dapat. Alhamdulillah. Tapi kita kena pandai mencuit hati dia. Saya marah ni bukan tak suka, bukan benci. Tapi saya marah ni sebab Allah suruh saya tunggu. Allah nak bagi awak pahala. Awak baca Inna salam. Inna. Awak ulang balik. Awak dapat 4 pahala. 4. Gandaan 2. Setiap kali itu 2. 2 kali ulang 4. Nak 4 kan nak 1. Okey ulang. Macam tu cara. Jadi ketua ni pun dia kena cerdik lah nak cakap. Dah lah berhenti lah. Aku belum kau minum aku. Dia kau nak berhenti lah membaca. Allah minna wa minkum. Itu nak berhenti kan membaca. Jadi yang sebelah tu minna wa minkum taqabbal karim. Dan jangan bismillahirrahmanirrahim. Tak ada itu yang orang tadarus dah. Tak ada bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Bismillah pun tak payah sebab dia menyambung bacaan ayat dengan kecuali memulakan ataupun memperbaharui surah baru. Dia kena a'udzubillah saja. Lepas a'udzubillah dia terus baca ayat sendiri. Kan tu? Jadi pembaca tadarus bergelir-gelir mendapat ketenangan, rahmat, dikelilingi oleh malaikat. Ya Allah, malaikat yang keliling kita. Pembaca yang mahir dan baik diutamakan menjadi imam solat kalau dia pandai baca, yang itulah dipilih jadi imam. Ke-15, seutama-utama manusia ialah mempelajari, mengajar, menghayati ajaran Al-Quran. Belajar, mengajar. Lepas tu kita dapat belajar tapi kita tak boleh nak mengajar. Kita dapat belajar dan dapat mengajar, mempelajarinya. Yang penting kita dapat menghayati. Aku menghayati baca dengan betul dan tahu makna.
Jadi tahu makna tu adalah di tiap rumah ni Quran yang ada terjemahan. Supaya kita tengok apa makna. Utama bila kita tengok Rabbana tengok Rabbana dulu. Bukan Rabbana semua kat tangan doa. Ada Rabbana kena terlampau kat tangan. Betul. Sebab dia bukan untuk minta pertolongan. Untuk membuang bala. Membuang bala. Merosakkan atau mengalahkan musuh. Ya. Bila kita kata baca doa dalam Al-Quran ni, saya ingat satu daripada student saya lah, student. Dan saya kata apa ni, Timbalan Pengarah Bank Bumi Putra Malaysia tu dah dekat BBMP kan. Dia datang belajar kat rumah saya. Dia belajar kat rumah saya selama 3 tahun hari-hari. Kecuali Sabtu Ahad. Setiap pagi 7.30 dia dah sampai. Mai pukul 8.30 sebab dia pegang kunci bank. Dia kena buka. Dia bank mana dekat pasar borong. Sayang. Dia tahu mak. Dia daripada zero to hero lah. Sebab dia sampai 3 tahun belajar tu, sampai besok 20 dengan saya. Lepas tu saya besok 3 tu saya dah boleh lepaskan dia baca. Daripada alif, ba, ta, daripada situ. Sebab dia duduk London. So, the only teacher that speak English is me. So she has to come and learn Al-Quran from me. Really good. Sebab suami dia kata cari guru perempuan ustazah yang boleh cakap bahasa Inggeris. Kebetulan menantu saya punya kakak berkawan dengan suami dia. Dia kenal lah saya kan. Dia cakap so saya kalau nak cerita dia banyak, tapi saya memang selalu nama dia kongsi di sana. Daripada masa Sarah ni, antara 3 wanita yang wangi kat syurga tu, Siti Sarah, Sarah Farina dengan Nurul Syahira. Nurlin. 3 wanita. Sarah tanya dia, buat tu kamu cakap. Begitu dia tulis Quran muka apa coba Sarah Farina sembahyang tak tinggal sejak umur 13. Ya Allah, senang kena dapat wanita syurga. Mandi, sentiasa mandi buku-buku kan. Jadi kalau ada duit sedekah bermandi. Kan arwah Siti Sarah kan malam tu mandi, petang tu dia suruh mak diri dia kan keluarkan duit dia. Wakaf. Kita pula jangan keluar dulu ya, raya dekat. Ada. Cukup. Saya nak tengok tahun ni siapa yang tak beli baju. Saya tak beli tapi baju dah dapat. Sebab kumpulan. Bila kumpulan sahabat Quran ni awal-awal dah beli baju. Baju ni tempah baju sekarang kita pergi bergara air raya rumah-rumah pakai baju yang dibagi. Berantar baju ni. Nampak tak? Bukan nak beli tapi orang bagi. Alhamdulillah kan. Kelebihan baca Quran ada dia. Bukan seorang yang bagi, kami ada 30 orang, 30 orang dapat. Sama dia. Tengok nampak baju pink bunga rose besok tu kami punya kumpulan. Okey. Yang ini buat baju hantar Quran kan ni. Yang sifat pakai. Okey, yang ke berapa tadi? Yang ke-16. Mempelajari satu ayat Al-Quran lebih baik daripada melakukan solat sunat 1 rakaat. Ya Allah. Solat tak bagus tu. Bagus kan? Satu ayat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Apa ya? Lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Nampak tak? Kelebihan baca Quran tadi. Pahalanya. Ya? Jadi begitulah yang kita cari kepada Allah SWT. Yang ke-17, mempelajari dan membacanya akan mendapat keberkatan dan keharmonian hidup. Kadang-kadang orang nak bahagia ni Allah uji dulu, bukan nak kata bahagia ni. Salah kami baca Quran bahagia je, tapi tak bahagia pun. Kan? Banyak ada masalah.
Tapi dengan membaca Al-Quran tadi itu, ketika itu Allah tarik kesusahan kita. Jadi kalau nak harmoni selalu, anak kena marah, abang ngaji kat rumah tu. Itu je Quran kat depan TV. Allah je cerita tu kan. Masih ada video Abi tak habis tu. Bismillahirrahmanirrahim. Buat baca depan dia. Agak-agak apa dia kata? Kuat nanti dia kan. Sebab dia nak dengar diri. Dia tak nak dengar kita baca. Kita pula penyampang. Asyik nak jauh buat. Mampu mengamuk. Ibu mengamuk. Apa benda? Tak, kalau diikut-ikutkan sangat, saya kata boleh gila tengok drama ni tau. Saya suka juga tengok kalian penamaan. Drama apa yang saya suka tengok? Nak hubung. Ya, tengok ulang melengkor dalam kubur tu. Sebab apa jadi gitu kan? Nasihat tu. Ada juga drama yang suka ikut. Tapi taklah teruk sampai tak boleh kerja lain. Hantar posisi depan TV pula tengok kan. Allah, lepas tu benda itu meresap ke jiwa kita, kita bawa dalam kehidupan, tak harmoni hidup kita. Kan? Kita menjadi orang yang pemarah, geram, menipu. Sebab itu ditunjukkan. Tak? Ya? Jadi bila kita buat macam tu, kita rasa ya Allah, tak ada, bukan tak ada pengajaran. Kalau orang yang beriman, dia yang tak boleh buat begini, tak boleh begini. Itu orang yang beriman nak pilih kan. Yang kita dah tua-tua ni rasanya bukan tak boleh tengok, pegang-pegang satu apa teringin tak nak nyanyi kadang-kadang. Baru ni orang jemput saya menyanyi kat depan. Bila cabut nombor bertuah, nombor saya dapat. Dengan syarat sebelum terima hadiah tu, nyanyi dulu. Aduh. Ada yang berzanji, ada yang bersajak. Saya nyanyi. Saya nyanyi benda yang memberi nasihat kepada semua. Lagu yang saya bawa tu ialah saya suka lagu Arwah Almarhum Ansari SM Salim. Tak seindah wajah. Memang kena lagu tu dekat semua yang datang. Semua sahabat Quran. Susah cari. Apa lagi? Susah cari. Ya, nyanyi saja, nyanyi sikit. Tak ada. Aku sangka aur di ujung tebing. Rupanya Dia macam bukan nyanyi, dia ibarat saja. sangka kau cakap elok jujur. Rupanya kau ada udang sebalik batu. Nampak? Kita sekarang berkawan. Dia tak tahu kawan itu jujur pula jujur dengan kita. Kan? Siapa tengok semua ni? Dia yang kata saya sekejap tadi, dia tak tahu lah. Ada nama ayat. Dia orang report tapi tu dia hantar balik ke saya. Ustazah tahun depan Ustazah siap lagu lain pula ayat. Allah suka pula. Siap lagu lain tahun depan. Lagu tu memang saya suka sedih kata dia. Sebab sedih kata dia mula-mula saya nak bersanja. Ada pula yang kena Ustazah itu lagu lah. Ustazah lakukan. Saya pun lagu lah. Lagu apa pula. Telefon. Tak sangka pula ada orang video kan. Ya Allah, menyanyi lagu. Dan tunjuk pada Pak Haji. Jadi dia kata orang tepuk tangan kan. Bukan tepuk tangan, tepuk meja dia. Sebab dia punya perkataan tu memang perkataan yang saya satu cari lagu tu lakuk kan. Kalau tak seindah wajah. Tak seindah wajah. Rupa seorang ya. Tu sangka aur di pinggir tebing. Dia baca kiranya tebu di pinggir bibir. Sangka jujur pacaran batin. Rupanya palsu perhiasan. Apa dah? Dalam maknanya. Kalau aku tak dapurkan barang. Balik apa ni? Lagi satu kelas dia ni. Pusaka aur di pinggir tebing. Masya Allah. Kiranya tebu di pinggir bibir. Pusaka jujur pancaran batin. Rupanya
palsu penghias zahir, ukira hati jiwa nurani, suci seindah wajah terbayang, ukira puji seikhlas puji, rupanya tidak berulang. Mau suka dengar dulu? Tak boleh sambung nanti tak jadi kuliah lagi. Saya ambil sini kata tu, saya kenakan semua tu. Jadi berkawan jangan pura-pura. Banyak yang bercakap, banyak yang puji, tapi hati membenci kita. Na'udzubillah min zalik. Tak payah puji, tak payah berdiam macam. Diam daripada berkata yang sia-sia kan. Apa nak puji-puji betul-betul, tidak nanti dapat dosa kan. Lawak yang asal-asal hari ni badannya tak lawak. Itu ikhlas ke tak ikhlas? Ikhlas. Kalau dia kena lawak baju asal memang betul lawak baju kan. Maaf Ustaz. Saya tak lawak tapi sweet lah. Itu ada yang dalam baju nampak betul. Baik. Jadi ke-15 tadi itu gailah usaha mulia-mulia seutama-utama manusia bila dapat mempelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran, menghayati ajaran Al-Quran. Nombor 16, satu ayat tadi itu lebih baik dibaca dengan betul, dengan tepat, dengan tajwidnya daripada melakukan solat sunat 100 rakaat. Ada itu 100 rakaat solat sunat atau baca ayat satu ayat dengan betul. Baca satu ayat dengan betul. Kelebihan dia. Ke-17, mempelajari dan membacanya mendapat keberkatan dan hidup harmoni. Jadi hidup harmoni dari itu kuranglah bergaduh. Orang yang tak bergaduh ni hatinya bersih. Tak bergaduh, ya Allah. Tak suka diam-diam je. Jauhkan diri. Jangan cari Pasal. Jangan cari pasal. Ke-18, mendapat perlindungan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, Quran ini jadi pelindung. Macam mana jadi pelindung? Kita di padang mahsyar semua akan letak satu malam. Berapa ramai orang yang lahir Nabi Adam alaihissalam hingga orang terakhir lahir hari kiamat. Berapa ramai itu? Triliun manusia di atas padang. Semuanya akan dapat cahaya satu jengkal atas pada hari yang terik. Tetapi oleh kerana kita membaca Quran, kita dapat perlindungan. Quran itu datang, dia menjadi blok besar, menutup kita daripada terik matahari tadi. Maka jadilah orang yang terlindung daripada azab neraka. Azab neraka lah tu pada mahsyar nanti. Yang ke-19, membaca akan dilindungi daripada godaan syaitan. Macam mana? Semula kita nak baca Quran, kita mula dengan perkataannya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca tu dengan betul-betul. Jangan a'udzubillah. Jadinya mengaum syaitan juga kita. Dengan beza kan? Beza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bergolek-golek je tadi. Tak ada syaitan datang tadi ni. Dia lagi dah. Ini bila baca dia, ada limau, ada singa. Tak ada Quran ni. Alhamdulillah. Syaitan pun kat kita kan. Itu bahasa asli salah gitu kan. Lepas tu nak marah baca Quran ni ya. Jadi diutamakan membaca Quran pada waktu tengah malam, sehingga fajar, paling lamalah itu biasalah ya. Ataupun di antara maghrib dengan isyak. Kalau ulama terdahulu Dia 100 rakaat ke 1,000? Zuhur lain, zuhur ke asar lain, asar ke maghrib lain, maghrib ke isyak ke Quran. Itu ulama punya peraturan. Isyak ke zuhur lain. Isyak ke zuhur tu la ilaha illallah lah. Sebab ayat yang tertib untuk dibaca ialah kalimah yang sebelum kita mati.
Tidur itu jadi sebelum mati Nabi kata Mangkana wa akhiru kalam Allah la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa yang mengakhirkan perkataannya dengan kalimat Allah la ilaha illallah, maka masuklah dia ke syurga. Nampak? Ingat tidurlah, ingat Syarufan lah, ingat Hans Isaac lah, ingat Aran Aziz lah. Habis taklah saya cerita ni zaman dulu lah, zaman kita lahir. Bila dengar macam ni pula pecah-pecah tiga malam. Kerana TV pun satu hal, tengah malam ada cerita dia. Kalau ikut masa saya muda dulu, saya rasa arwah kakak saya beli TV tahun 65. Tahun 65 60 tahun lah. dah putih lagi kan. Tahun 85 baru TV warna. Semasa TV tak warna tu, siaran TV pukul 7 pagi sampai 7 petang. Lepas tu naik 7 pagi sampai 12 malam. Naik lagi 7 pagi 7 malam, dia suruh habis 24 jam TV sekarang kan. Biar kita takut tu ya. Jadi ambillah masa yang terbaik, diutamakan membaca Quran tengah malam ataupun sampai ke pagi, paling utamalah. Yang kedua di antara maghrib dan isyak, ataupun yang ketiga sesudah solat subuh. Itu saya suruh baca 3 ayat dari lepas subuh. Banyak ke 3 ayat tu? Tak banyak kan? Bacalah tu. Jadi orang kata bila kita nak membaca Quran, pertama ada dulu, kalau Quran dia tidak ada berapa ni orang kata berterjemahan, bertafsir ya. Yang keduanya baca Quran tadi tu ketika kita dalam keadaan gelisah, susah, nak ketenangan. Ketiga, bila baca Quran tadi tu jadikan amalan harian supaya rumah kita tadi tu menjadi taman syurga. Dan jadilah kita bidang dari syurga kerana rajin bacaan. Boleh? Taman syurga. Sebelum dia begitu. Syur. Saya disuruh balik 11. Ustazah punya limit kan pukul 11. Kadang-kadang bila kita cerita tu nak jugalah ya. Tadi kan start lambat. Kata kalau kita baca Quran tu dia ada peringkatan dia macam mana nak jadi jutawan Al-Quran. Ini peringkat saya bagi tahu lah ya. Kalau kita baca 1 ataupun 9 Rahman-Rahim sampai 9 ayat ya, kita tidak lalai ya. Kalau kita dapat peringkat baca 10 hingga 49 ayat, sebenarnya setiap hari kan baca 50 ayat lah kan. Kita jadi orang yang pengingat. Kalau tak baca Quran langsung, kita jadi orang lalai. Betul. Dapat baca 10 hingga 49. Maknanya 10 awal surah Kahfi, 10 akhir dah 20 ayat dah kan. Amalan terbaik tu kalau dapat akhir pagi lah, hari-hari ya. Akhir pagi dari itu 3 ayat dah. Kalau kita boleh baca 50 ayat hingga 99 ayat, kita menjadi orang pemelihara hari iman. Kemudian kita membaca 100 ayat sampai ke 200, kita menjadi orang setiawan, setia kepada ajaran agama. Baca ayat 200 hingga ke 300 ayat hari-hari, kita menjadi jayawan, orang berjaya. Jayalah. Kemudian di akhir sekali kita dapat baca 300 ayat sampai 1000 ayat, kita menjadi jutawan. Maknanya kalau kita baca surah Al-Baqarah hari-hari berapa ayat? 86 286. Baca surah Al-Maidah, 100 surah Al-Imran. Tak baca. Dapat tak jadi jugawan? InsyaAllah, amin. Kita baca Fatihah 10 kali berapa? 70. Fatihah berapa ayat? 7. 10 kali 70. 70, kita jadi orang yang Jayawan. berwihara. Kalau tanpa ayat. Jadilah. Ada kat akan sangkut sikit kan? Boleh lah, boleh. Kita ambil apa yang Nabi Muhammad SAW sarankan ataupun
digalakkan kepada anaknya Sayyidatina Aisyah Fatimah suruh khatam Quran setiap malam, itu kita ambil. Sebab pendek mudah je 3 kali Allah seolah-olah dapat khatam 30 juzuk, itu yang kita buat. Tambah-tambahlah ya. Cuba. Dia orang yang sentiasa berpegang teguh dengan menjadi membaca Al-Quran yang tegar. Boleh. InsyaAllah Ustazah. Kurang-kurangnya ada buku ni kat rumah. Apa tu Ustazah? Depan muka depan tu. Muka sudah depan. Muka sudah depan. Itu kulit depan ke? Itu kulit depan. Tak, itu kulit depan ke? Surah pilihan. Surah pilihan. Ustazah jual ke? Surah pilihan. Tapi kalau ada edisi khasnya lebih bagus. Sebab bila ada edisi khas, surah pilihan ni pertama Al-Kahfi, Yasin, Luqman, Sajadah, depan. Al-Mulk ni cubalah bagi-bagi baca sebelum tidur. Saya yang itu memang saya bukanlah kata nak pandai-pandai tak, tapi saya suruh menjadi keluarga punya bacaan setiap malam. Yang bawah tu. Itu ni di bawah ni. Indahnya hidup bersyariah. Saja di bawah. Yang bawah surah. Kita baca hari Rabu lepas. Hafal surah ni RM10. Duit saya untuk itu je. Untuk yang tak melihatkan dia orang kan. Bukan dapat hafal RM10. Yang tak sekolah tu, dia boleh baca Wallahu-Ahad. Pada ini sebab nak galakkan, dia galakkan dia orang tu supaya dapat baca Quran. Jadi ada yang boleh baca, ada yang tak boleh baca, tapi galakkan. Bila dapat galakkan macam duduk, kita akan melatih jiwa dia orang suka baca Al-Quran. Bukan saja membagi, kerana tak tinggal duit, tapi simpan. Yang Jumat dia Pak Hakim pergi semai Jumat, saya kata bawa duit satu ni. Bukan RM10 kepada Bilal yang memilih duit tu orang bagi kan. Bukan. Masuk dalam tabung, lepas tu tukar. Itu untuk apa tu? Ujung minggu kadang-kadang datang. Adalah saya suruh buat apa-apa. Tak ada suruh joget pun. Yang suruh jadi je. Yang ni lagu Syam Salim. Baca Quran, bagi. Kadang bila tak nak baca, you get green. You read, you get red. Tahu tu green tu apa? Bibir. Kalau red, nangis dia nak Purple ada Ustazah, purple ada. Baca tak tahu dan itulah galakkan kami nak datang lah Ustazah hari Ahad dapat RM10. rawat dan mengawal Ustazah tu gaji tak boleh mana. Gombak kena diambil 4 kali 4 bunyi. Mana tengok kan duduk sebelah kita baca lagi hidup kan. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itulah memberi kita 3 perkara. Pertama, dia menjadi rahmat kepada Allah ketika di dunia. Kedua, menjadi teman ketika di alam barzakh. Ketiga, jadi pelindung di hari akhirat. Tak ada apa-apa yang boleh lagi nak di bawah kecuali ayat Al-Quran lah. Kita masuk di dalam alam barzakh, tak ada siapa dalam alam barzakh. Itulah. Lepas tu kena masuk tu kalau kita ahli Al-Quran dan nampak dekat ujung sudut kubur, dalam kubur tu nampak lampu merah macam torchlight kecil. Cahaya-cahaya lah, bukan merah, lampu cahaya. Itu dah dapat cerita dia. Dia pun pandang. Dia dah gelap tadi. Tentang malaikat. Marab buka. Dia jawab. Yang tak mengaji tu jawab apa? Pukul dah panas. Kalau yang mengaji tu, ya Allah, baiklah sahabat aku. Tiba-tiba cahaya tadi tu jadi besar. Dalam alam barzakh kita terang. Itu jadi teman. Merebuka kata malaikat. Kita tak jawab. Cahaya terjawab. Kau siapa nak tanya aku punya BFF? Itu dia sebenarnya kau macam tu dia lah. Kau siapa nak tanya sahabat aku yang sedang tidur ni? Siapa yang cakap? Malaikat Al-Quran. Sahabat dia. Pendamping dia. Kau nak tahu dia siapa, kau pergi naik balik tempat Allah. Tanya siapa dia. Malaikat naik lah. Malaikat naik.
Dia tanya Allah, siapa yang meninggal, yang jenazah terhidu, yang mayat yang saya tak boleh tanya. Ini malaikat tanya dia Allah. Itulah dia pembaca Al-Quran tegar. Tegar tahu tak tegar? Tahu. Sentiasa baca Quran. Wadah. Lepas tu bila dah macam tu tidurlah dia sampai hari kiamat. Bawa naik ke Padang Mahsyar, dibangkit kita semula. Di Padang Mahsyar kita pula dapat lindungan. Al-Quran datang sebesar-besarnya melindungi kita daripada terik cahaya matahari yang membakar seluruhnya. Ya, ada orang berbulu-bulu sampai dekat lutut, ada berbulu-bulu sampai kan bahu, ada berbulu-bulu sampai hidung, ada berbulu tenggelam. Itu lagi lebihnya Al-Quran. Jadi oleh itu saranan saya sebagai orang yang membimbing, membaca dan mengingatkan, sama-sama kita ingat mengerti untuk mendapat kelebihannya, untuk mendapat syafaatnya dan mendapat rahmat Allah di dunia sampai akhirat insya-Allah. Takat itu yang kita kongsi bersama. Saya maaf batin di atas segala kekurangan, kelemahan, kurang sedar kerana dia tak sengaja. Kalau tak dalam telefon saya boleh forward lah. Doa Yasin macam tadi lah saya baca doa Yasin itu doa untuk kita punya keselamatan. Doa itu doa Yasin. Lepas dia rasa kalau kita ada yang itu, nanti sebelum baca itu cari lah dia punya makna sampai baca. Jangan tak ada muslim gantung lagi doa kalau nak baca cari makna. Pasal saya kalau baca doa saya suka melayukan selepas itu. Kalau tidak kita reka cipta doa sendiri. Sebab Yasin itu memang dah kalimah Allah. Doa tadi itu daripada kita, ikhlas daripada hati kita.